dengan baik ini sambungan babak malam 1 Syawal. Masa semua dah balik ke rumah selepas beraya, suasana mula tenang. Tapi malam tu jadi meriah semula dengan mercun bateri besar 138 das yang Rahmuzam Ahmad nak pasang. Malam raya pertama, langit gelap tapi bercahaya lembut. Udara malam terasa nyaman, masih berbau rendang dan ketupat dari dapur. Dalam ruang tamu, adik Ashraf duduk di riba Kak Vivi sambil minum susu botol, mata bulat tengok luar jendela. Kak Vivi, tu bunyi apa kat luar tu? Bum bum, usap rambut Ashraf senyum. Itu mercun, sayang. Abang Rahmuzam dengan Syahrul tengah pasang mercun besar 138 das tu. Nak tengok tak? Nak tengok? Hehe! Tapi jangan dekat sangat ya. Duduk dengan Kak Vivi je tengok dari jauh. Lari-lari keluar bawa telefon. Jom semua. Mercun besar nak start ni. Cepat. Rahmuzam dah sedia keluar. Semua keluar ke laman rumah. Angin malam bertiup, suara burung malam kedengaran jauh. Lampu jalan menyala, memantulkan cahaya pada mercun bateri besar warna merah bata di tengah halaman di Ahmed. Okey, semua dah jauh kan? Cukup jarak? Ni baru betul mercun 138 das, model paling power tahun ni. Bagi semangat dulu. 1, 2, 3. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya. Mercun dialakan bunyi. Boom. Terus bergema. Letupan demi letupan naik ke langit, membentuk percikan warna biru, merah, hijau, keemasan. Suara semua terbeliak besar. Wah, cantik. Lagi, wah. Ya Allah, tengok muka Ashraf tu. Kagum betul dia. Ni momen paling komel malam ni. Baru separuh baru 69 dah. Ada lagi baki 69. Habis nanti satu taman tahun ni rumah siapa? Tak apa, ni kan malam raya. Biar orang tahu kita paling meriah tahun ni. Mercun terus meletup bersambung-sambung. Bunyinya bergema dalam udara. Cahayanya menerangi muka semua yang ketawa dan menjerit. Aduh, kuatnya. Tapi cantik betul ya. Dah macam konsert dekat langit. Boom. Raya cantik. Itu namanya malam raya sebenar. Bila semua gembira, bila semua ada. Mercun terakhir meletup paling kuat. Boom. Diikuti percikan emas panjang ke udara. Semua bersorak. Habis. Tapi gelap das lengkap. Tahun ni paling gempak. Video rakaman ni nanti edit. Letak tajuk Mercun Raya Kajang 2011 edisi 138 das. Confirm viral. Tepuk tangan lagi mula menguap perlahan. Cantik tapi dah penat lah. Ashraf nak tidur. Okey sayang, jom masuk ya. Raya pun dah malam, esok kita sambung jalan-jalan lagi. Lampu halaman berkelip, bunyi mercun terakhir hilang dalam keheningan. Dalam rumah, adik Ashraf dibaringkan atas tiloto, masih tersenyum kecil, wajah puas penuh kenangan Aidilfitri. Babak berakhir dengan suasana tenang. Angin malam menyapa lembut, bau bunga api masih terasa, dan suara takbir perlahan dari jauh mengiringi tidur. Baik ini sambungan babak pagi 2 Syawal. Suasana tenang selepas malam raya yang meriah. Waktu subuh baru lepas, udara sejuk dan segar, dan Ashraf pun bangun awal bersama keluarga. Babak di 2 Syawal, rumah Kajang 2004. Langit mula memutih. Suara burung berkicau halus di celah-celah dahan rambutan. Bau kopi panas dan roti bakar datang dari dapur. Adik Ashraf menggeliat perlahan atas tilam toto. Matanya masih separuh terbuka. Kamil Wabila sedang lipat kain di ruang tamu. Senyum bila nampak Ashraf bangun. Dah bangun sayang. Pagi dah ni. Selamat pagi Ashraf. Selamat pagi Kak Vivi. Dah raya 2 hari ke? Baru hari kedua lah. Semalam kan kita main mercun besar. Dah lupa ke? Lupa sikit. Bunyi dia kuat sangat semalam. Ashraf, datang sini. Mama buatkan susu. Lepas minum, kita siap-siap ya. Nak pergi beraya rumah Tok Long dekat Sungai Rama. Usaha Ashraf. Dah gosok elok-elok. Hari ni pakai baju raya hijau muda kan? Cantik warna tu. Sesuai dengan kulit Ashraf. Nanti semua orang puji. Nanti Ashraf duduk depan boleh?
Tak boleh, kecil lagi duduk tengah. Abang bawa kereta, nanti Ashraf boleh tengok luar, tengok jalan. Duduk sebelah Kak Vivi nanti. Boleh tengok awan cantik pagi ni. Ashraf minum susu dalam botol, sambil tengok luar tingkap, cahaya pagi lembut masuk ke dalam rumah, cahayanya jatuh atas baju raya hijau yang baru digosok. Okey semua? Dah siap ke? Kuih raya dah bungkus? Duit raya dah masuk dalam sampul belum? Dah semua, Kak. Kuih tart, semprit, dodol semua dah letak dalam kereta. Ashraf,